Okay guys, video ni lambat sikit. Dah makan dah, tapi kita review sekali lagi lah. Ini guys, boleh zoom sikit, zoom sikit. Strawberry guys, Umi dapat jackpot 2 kilo RM30, 1 kilo RM15. Sabar. Harga sekilo RM20 bersamaan dengan 2 skun. Cara dia makan macam ni guys. Nak mudah, first kita kena buka dulu dia punya tangkai dia. Tengok ni. Zoom, zoom. Buang kat sini. Tengok, zoom kat sini. Sampah kat sini. Ni strawberry kan. Nampak? Kemudian kita ada 2 perisa. Dan ni apa nama? Pistachio. Okey. Nampak? Pistachio kita celup dulu. Tengok. Tengok ni. Okay. Kemudian tengah hari kita cucah kulit pula. Yang ni tak suka cicah. Apa apa ni? Tak habis ni. Oh, pada ni. Oh, tempat warna putih. Pandai. Oh, dia buang tempat putih. Hai, kita bagi lagi. Ada lah yang buat warna. Ada orang suruh ni. Mana buat sendiri boleh. Dia nak buat sendiri dah. Buat. Nah, ni pegang. Guys, macam mana? Beritahu kat Umi macam mana nak makan. Tunjuk. Gigi dah. Gigit je. Gigit je dah. Pandai ni. Okey, kakak tunjuk sikit cara-cara nak makan spoon. Pandai. Abang nak tunjuk. Okey, betul. Video dia tak. Guys. Apa ni, guys? Itu je. Okey. Abang, cerita sikit bang macam mana atas spoon tu. Itu kasar. Ni. Dia rasa. Apa je lah. Dia rasa macam ada cheese. Okey. Betul. Lepas tu Makan pergi habis tau. biskut dia. Pak tadi pau tadi makan tak habis, duit tak bayar lagi. RM9. Kitchen tak tadi. Kitchen dah no. Ha? Ya. Yang dia bagi RM5 tu. Mana? Tak ingat, pilih je. Halal je lah. Tak. Bang. Dia RM10. Saya ambil, mai yang ambil video Umi tak. Tak pergi Umi